So hari ni kita ada Y16 daripada Desaru Dia gerak pukul 4 pagi tadi. Sambil-sambil dia ada urusan dekat sini. So dia singgah dekat Roy Garas lah. Okay, so apa yang dia buat? Confirm lah dia buat handle. Dia buat betul tengkuk. Okay, so korang boleh nampak kat situ. Memang cun gila. Nampak solid. Okay, so nak macam ni geng, boleh Roger. Rapat betul-betul rapat. Toleh kiri kanan tak ada masalah. Boleh lock handle toleh kiri kanan tak ada masalah. Boleh lock handle macam biasa. Okay, so korang boleh tengok sendiri. Tak ada masalah geng. Alright, tak ada sangkut, apa-apa tak ada sangkut. Belakang korang tengok dia punya fitting cun-cun. Okay, daripada tepi macam ini, macam korang tengok. Ini daripada tepi memang rapat gila dah. Dah tak ada jadi unta dah. Sebelum ni 1 jari setengah boleh masuk. Ni jari pun dah tak boleh nak masuk dah. Memang rapat habis. Okay, daripada depan pula macam gini. Yang kita tengok daripada depan. Ini daripada depan memang lawa gila. Okay, ni daripada tepi pula. Nampak? Alright, memang jahat gila. So geng, korang kalau nak macam ni, cepat-cepat Roger. Tag kawan-kawan korang mana yang pakai Y16. Okay.